10 dinar tidak sama dengan 10 gram. 10 dinar bentuknya bulat dan dinar keluaran public gold ini ada motif Islamik di belakangnya. Untuk pengetahuan anda, beratnya adalah 42.5 gram. Ini pula adalah 10 gram. Bentuknya segi 4 dan untuk 10 gram keluaran public gold ada 2 desain, iaitu desain bunga emas dan desain taifuk. Kalau dikirakan 10 dinar ini 4 kali ganda lebih besar dan berat daripada 10 gram. Harga 10 dinar pada hari ini adalah sekitar RM23,000. Apa yang kita boleh buat dengan dinar dan gulban ni? 2 keping 10 dinar cukup untuk majlis perkahwinan yang sederhana. 2 keping 10 dinar juga cukup untuk buat deposit bagi rumah yang berharga RM400,000. 10 gram nilainya lebih kurang RM5,500. Bagus untuk kita simpan emas fizikal yang tidak begitu besar supaya mudah untuk kita jual sikit-sikit bila tiba masanya untuk kita guna hasil tabungan emas. Tapi yang paling penting adalah untuk anda mempunyai tujuan simpanan emas. Simpanan emas di Public Gold melalui akaun Gap sangatlah mudah, di mana anda boleh menyimpan secara gram-gram emas. Tidak dikenakan cas simpanan dan tiada komitmen. Anda hanya perlu konsisten menyimpan sehingga capai tujuan. Bagi yang belum memiliki akaun emas Gap atau ingin membuka akaun untuk pasangan dan anak-anak, anda bolehlah pergi ke Bank Biro saya ataupun rujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.